antara mereka yang terlibat di peringkat antarabangsa, masya-Allah. Jadi kita ambil peluang, insya-Allah, mudah-mudahan jika ada kesempatan mungkin boleh kita cek bacaan dan sebagainya, mungkin insya-Allah kita dapat memperbaiki bacaan-bacaan kita, insya-Allah. Jadi untuk sesi pada pagi ini adalah sesi kategori tilawah Al-Quran secara murattal. Jadi para peserta akan dikehendaki untuk mencabut undi ataupun mencabut undian surah, dan soalan akan diajukan oleh pihak juri, insya-Allah. Jadi kita menantikan persediaan daripada pihak juri, dan insya-Allah sekiranya selesai kita akan mulakan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim. Yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin barisan juri yang alim lagi bijaksana, para qari dan qariah, barisan urustia dan sukarelawan, sidang penonton yang berada di dalam dewan dan juga di dalam talian, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadrat Ilahi kerana dengan keizinannya jua kita dapat bersua kembali dalam majlis tilawah Al-Quran Braille MTQB peringkat kebangsaan bagi tahun 2025 bagi hari yang kedua. Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas komitmen dan sokongan tuan-tuan dan puan-puan dalam menjayakan majlis pada kali ini. Sidang hadirin yang dimuliakan, dengan harapan agar majlis pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini sentiasa dinaungi dengan rahmat dan kasih sayang Allah, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, untuk makluman, majlis pada pagi ini akan diperdengarkan dengan alunan ayat suci Al-Quranul Karim bagi 10 orang qari dan qariah bagi kategori tilawah Al-Quran secara murattal. Untuk itu, majlis pada pagi ini dimulakan dengan menjemput peserta yang pertama untuk memperdengarkan bacaannya. Dipersilakan. Jadi untuk sesi pada pagi ini, para peserta akan duduk di atas pentas dan memilih nombor soalan, insya-Allah. Testing. Aha, boleh. Boleh, tes. Tes, okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Peserta yang pertama memilih set soalan yang keberapa? Pilih soalan yang pertama. Soalan yang pertama, nah. Baik, set soalan yang pertama. Soalan yang pertama sila baca muka surat 310. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميعا؟ هل تعلم له سميا؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حولا حول جهنم جثيا. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. حسبك. صدق الله العظيم. Soalan yang kedua, sila baca dari muka surat 312. Ya, sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan oleh qari yang pertama, iaitu Muhammad Fauzi bin Abdul Qadir yang lahir dari negeri Kedah dan merupakan seorang guru Al-Quran secara online. Masya Allah. Jutaan terima kasih diucapkan kepada peserta yang pertama.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita hayati pula bacaan oleh peserta yang kedua yang akan memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang kedua nyatakan pilih set yang ke berapa? Set kedua ke atau set ketiga? Pilih set yang ke berapa? Soalan nombor 2. Nombor 2 lah. Tak Okey, pernah baik. dengar. Baik, bersedia. Soalan yang pertama, sila baca muka surat 309. 309. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nadainahu min جانب الطور وناديناه من جانب الطور وناديناه من جانب الطور جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. Sadaqallahul Azim. Soalan yang kedua, sila baca muka surat 315. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلكا لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به
أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi alunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim secara murattal oleh peserta yang kedua, iaitu saudari Nur Alia Maisarah Ong binti Abdullah, merupakan peserta yang lahir daripada negeri Johor dan merupakan seorang suri rumah. Walaupun seorang suri rumah tidak menghalang untuk belajar Al-Quran dan dapat membaca Al-Quran dengan baik, walaupun dengan menggunakan mushaf Braille, Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, sekarang kita berikan tumpuan pula kepada peserta yang ketiga yang akan memperdengarkan bacaan kalamullah yang akan diperdengarkan oleh peserta yang ketiga. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedia untuk peserta yang ketiga, siap soalan yang ketiga Soalan 3. Soalan 3, okey. Soalan pertama, sila baca muka surat 306. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa hananan min ladunna wa zakah wa hananan min ladunna
وزكى وزكاه وحنانا من لدنا وزكاه يا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Hasbuk. Soalan yang kedua, sila baca muka surat 317. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. Hasbuk. Sadaqallahul azim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, peserta ketiga yang baru sahaja memperdengarkan bacaan sebentar tadi ialah saudara Muhammad Yusuf bin Muhammad Azam, berasal dari negeri Terengganu, berumur 29 tahun dan merupakan seorang guru Quran Braille. Masya Allah. Seterusnya kita saksikan pula bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh peserta berikutnya, iaitu Qari'ah dijemput untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Peserta keempat. Siap soalan keempat ya. Saya nak pilih nombor 8. Nombor 8. Boleh, insya-Allah.
Baik, siap soalan ke-8. Soalan pertama, sila baca muka surat 282. Sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. Itu 280. Apa tu? 282. 282? 82. Ya, ya. Oh, okey, maafkan saya. Nampak Sekejap 282. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila alla tattakhidhu min duni wakila. Ya. Zurriyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sadaqallahul azim. Soalan yang kedua, sila baca muka surat 344. 344. Ya. Sekejap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillah. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
لمبتلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدون الله أن يعبدوا الله فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدون الله أن يعبدوا الله أنا Oh, okay. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره teruskan أفلا تتقون أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون صدق الله العظيم. Terima kasih. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, peserta yang keempat itu adalah saudari Nur Syamiza Alia binti Abdullah yang berasal dari Negeri Sembilan dan berusia 41 tahun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, majlis tilawah Quran Braille peringkat kebangsaan pada pagi ini diteruskan lagi dengan menjemput peserta yang kelima untuk memperdengarkan bacaannya. Dipersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang kelima ni pilih set soalan ke berapa? Soalan ke-6. Soalan ke-6. Baik, soalan yang pertama sila baca muka surat 289. 289. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza massakumul wa iza massakumudz dzurru
وإذا مسكم الضر في ضر في البحر الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. Ya. إلا إياه. إلا إياه. Nanti itu. Falamma. Teruskan. Falamma najjakum. فلما نجاكم إلى البر إلى البر أعرضتم. Ya. أعرضتم. وكان الإنسان كفورا. Ya. أفأمنتم أن يخسف بكم أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. Sadaqallah. Soalan yang kedua, sila baca muka surat 334. 334. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 334. Ya, 334. 334. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي وأن الله يهدي من
يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan, peserta yang kelima itu tadi adalah saudara Alif Haikal bin Faisal yang lahir dari negeri Kelantan dan berumur 28 tahun dan beliau merupakan pelatih Geni Training Center ataupun GTC. Terima kasih diucapkan. Seterusnya dijemput peserta yang keenam untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim secara murattal. Dipersilakan. Tes. Okey. Sekejap Belum. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kita yang Assalamualaikum ke-6. warahmatullahi wabarakatuh. Pilih set yang kau berapa? Nombor 5. Nombor 5. Sedia. Soalan yang pertama, sila baca dari muka surat 291. 291. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. إن فضله كان عليك كبيرا. Ya. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا هل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Ya. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل من كل مثل هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. Sadaqallahul صدق Azim. الله. Soalan yang kedua, sila baca muka surat 331. 331. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا
لا يحزنهم الفزع لا يحزنهم لا يحزنهم الفزع فزع لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, qariah yang baru sahaja mendengarkan bacaan sebentar tadi ialah saudari Liana binti Abdul Hamid yang lahir di Sekincan, Selangor, berusia 33 tahun dan merupakan editor Braille. Sidang hadirin sekalian, musabaqah pada hari ini kategori tilawah secara murattal diteruskan lagi dengan menjemput peserta berikutnya untuk memperdengarkan bacaan ayat suci kalamullah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaAllah. Peserta yang ketujuh pilih set yang keberapa? Set keempat dia, set keempat. Set yang keempat boleh, insyaAllah. Baik, soalan yang pertama sila baca muka surat 305. 305. Tuan Syekh ulang soalan, Tuan Syekh. 305. 305. Ya. Awal surah Maryam. Awal surah Maryam. 305 kan 205? 305. 305. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر
ذكر رحمة ربك ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر رحمة ذكر رحمة ربك عبده ذكر رحمتك ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستعلى الرأس شيبا ولم أكن بدعاء ربي ولم أكن بدعائك ربي شقيا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت موالي من ورائي وكانت رأتي عاقرا وكانت امرأتي رأتي عقيرا فهب لي من لدنك وليا. Sadaqallah. Soalan yang kedua, sila baca dari muka surat 325. 325. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ربك الذي رآك الذي وإذا رآك الذين كفروا يتخذون إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من
أجل Ajal. أجل خلق الإنسان من أجل يا Sa'urikum. سأريكم آياتي فلا تستعجلون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara dan saudari bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh peserta dari lahir di negeri Kedah Darul Aman, iaitu saudara Muhammad Izwan bin Muhammad Daud berusia 37 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, acara pada pagi ini diteruskan lagi dengan menjemput peserta yang ke-8 yang akan memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedia untuk peserta yang ke-8 pilih set ke berapa? 8. Set 8 dah ada dah. Set 8. Tadi. 9 lah. Set 9, baik. Soalan yang pertama sila baca dari muka surat 278. 278. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Soalan yang kedua sila baca dari muka surat 350. 350. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات
بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما من آيات 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tuan-tuan dan puan-puan, bacaan oleh saudari dayangku Aisyah binti Awang Taha yang lahir di negeri Sarawak dan merupakan seorang guru dan berusia 32 tahun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita hayati pula bacaan oleh peserta yang ke-9 yang akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci kalamullah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Peserta yang ke-9 sila pilih set soalan ke berapa? Saya pilih nombor 5. Nombor 5 dah. Ya, dah. Dah. 7. 7 lah. 7, okey. Baik, soalan pertama sila baca dari muka surat 284. 284. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة
وسعى لها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. Sadaqallahul Azim. Seterusnya soalan yang kedua, sila baca muka surat 241. 241. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu adghasu أحلام قالوا أضغاث أحلام قالوا أضغاث أحلام ya. وما نحن بتأويل Bita, bukan bita, bita, ta. وما نحن بتأويل الأحلام بعالم بعالمين وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى bukan fi arji jim وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi alunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh peserta yang ke-9, iaitu saudara Muhammad Amir Firdaus bin Awang, merupakan peserta termuda untuk sesi kali ini, iaitu 24 tahun. Negeri kelahiran adalah Ganu kita dan merupakan komputer brailleist. Sidang hadirin yang dimuliakan, sekarang kita berikan tumpuan kepada bacaan peserta yang ke-10 yang akan memperdengarkan bacaan Al-Quran. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang ke-10 pilih set soalan ke-10. Set berapa? Pilih sampul nombor 9. Ke-9 9 dah. Set 9 dah di soalan tadi. Sampul ke-6. Sampul ke-6 pun dah sudah. Yang belum set 10. 10. Set yang ke-10 Okey, ke-10. Okey. Soalan pertama sila baca dari muka surat 274. 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil ardh ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Laayatin liqaumin. Inna fi dzalika laayatin liqaumin. Laayatan. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini fi butunihim min bain fi butunihi min baini farthin wadamin labanin khalisah sa'irah lisyaribin. Sa'iran lisyaribin. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna min والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. Soalan yang kedua, sila baca dari muka surat 354. 354. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وأنكحوا الأيمان Ayama. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, peserta yang baru sahaja memperdengarkan bacaan sebentar tadi ialah Puan Latifah binti Mat Saleh yang lahir di negeri Kelantan, berumur 46 tahun dan beliau merupakan guru Kementerian Pendidikan Malaysia. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sebentar tadi bacaan oleh peserta yang ke-10 merupakan peserta yang terakhir pada sesi pagi ini. Jadi insya-Allah Majlis Tilawah Al-Quran Braille MTQB peringkat kebangsaan pada tahun ini akan bersambung kembali pada sesi petang ini bagi sambungan kategori Tilawah Al-Quran secara murattal. 10 orang peserta yang mewakili negeri masing-masing telah memperdengarkan bacaan pada pagi ini yang terdiri daripada 5 orang qari dan 5 orang qari'ah. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada barisan juri dan para penonton atas kesetiaan anda bersama-sama dengan kami dalam majlis pada pagi ini. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi pada sesi-sesi yang seterusnya. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.